Bertemu lagi kita dalam bicara muafakat. Kita tampilkan banyak isu. Ada setengah orang kata kita lebih berat kepada politik, bukan politik saja. Kita bawa NGO, NGI dan sebagainya untuk memperkatakan tentang kepentingan bangsa, kepentingan negara. Tidak terhad kepada orang politik saja. Kadang-kadang orang politik pun kita kena tapis-tapis juga. Macam-macam perangai juga kat situ. Dan yang perlu kita ketengahkan adalah bagaimana kita menunaikan tanggungjawab kita dalam banyak aspek kepentingan rakyat. Itu yang lebih penting. Kita namakan muafakat kerana kita mengharapkan muafakat ini akan membawa berkat. Jadi, kita tampilkan seorang tokoh pejuang pengguna yang memang kita kenali sejak dulu lagi, yang mana tidak pernah berhenti-henti untuk menyasarkan kepentingan rakyat dalam pelbagai isu. Dan dia manusia yang tidak pernah berputus asa dalam apa jua keadaan. Saya pernah bersama sebelum ini dalam banyak episod yang dikelolakan oleh Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Pengguna sebenarnya nadi kepada sebuah negara. Dan kalau kita abaikan nasib mereka, berarti kita tidak menunaikan tanggungjawab kita. Terima kasih Tok Ki, Datuk Nazim Johan akan bersama saya malam ini. Kalau ikut tajuk yang kita bagi ini memang rakyat resah, janji kosong. Tapi saya kira Tok Ki akan ada lebih pendedahan ataupun penjelasan terhadap isu ini yang merangkumi banyak aspek kepentingan. Dan kalau kita tahu, sebelum saya nak bawa secara live dengan Tok Ki ini, banyak masalah yang telah diselesaikan oleh PPIM ini, termasuk masalah alung, masalah kenaikan harga barang dan sebagainya. Termasuk jugalah menteri-menteri yang bermasalah pun Tok Ki pun nak kena selesai juga. Tok Ki apa khabar? Alhamdulillah. Okey, apa ni muafakat ni? Okey. Apa pandangan Tok Ki tentang penghasilan bicara muafakat ni? Mungkin menunggu masa. Mungkin banyak makna tu. Tak apa, kadang-kadang biar dia macam tu. Terima kasih Tok Ki, kerana saya tahu Tok Ki pun sibuk. Tak apa, pasal saudara kita ni tak apa. Apa pun tak apa. Tok Ki tengok dalam keadaan sekarang ni macam mana kedudukan secara keseluruhan lah, apa yang Tok Ki nak sampaikan. Macam ni lah, kita nak share sikit lah. Ya. Pasal kita dah kira-kira 30 tahun dah ni. 30 tahun kita berjuang menghadapi berbagai-bagai cabaran. Melalui berbagai liku lah. Jadi dalam perjalanan itu kita mengutip pengalaman. Pengalaman yang cukup penting. Pasal umur dah 30 tahun ni maknanya dah cukup lah, masa ni dah matang lah juga. Bukan umur Tok Ki 30 lah. Bukan. Kalau 30 pun boleh. Okey. Jadi kebelakangan ini kita menerima banyak aduan. Tok Ki pun tak tahu apa benda sebabnya masalah timbul daripada golongan-golongan yang ialah sebelum ni pun ada masalah juga. Tapi yang kita lihat macam ada satu perjalanan yang Tak kena. Contohnya, kenapa ada perlu bendera Malaysia ada bintang tak ada bulan? Ada ini pertanyaan ni pasal Tok Ki ni jadi tempat rujukan. Pasal apa macam ni? Pasal apa kat bawah naga ada bendera Cina? Ini soalan-soalan yang Tok Ki pun tak nak jawab juga. Jadi mungkin nak panggil siapa-siapa leader lain tolong jawab lah kenapa. Dan bila baru ni Tok Ki berjumpa dengan satu akhbar yang dululah yang dia yang last tu, dialah yang front page tu dia jaga. Maknanya takkan lepas tanpa dia tengok. Dia kata proses nak dapat front page ni memang sukar. Bukan senang. Tapi ditapis beria-ria. Beria-ria tapis dalam melibatkan sampai 5-6 orang nak luluskan. Jadi tak mungkin terlepas pandang. Jadi kita pun pelik, pasal apa jadi macam ni?
pasang bendera terbalik. Kenapa perlu terbalik? Ini terjadi di Tokyo, ada simpanan ni. Ya. Bendera terbalik, bendera warna hitam. Jadi macam ada yang tak kena. Sedangkan pada Tokyo lah, kita perlu ada matlamat. Dan parti-parti politik juga yang mengurus takbir ataupun yang menjalankan agenda politik di negara ini kena pilih kaedah. Bukan buat politik ni nak menyakitkan hati, nak berperang, nak bergaduh. Pasal tak ada untung. Percayalah, tidak ada untung dalam konteks ini. Makna Tok Ki, tidak ada untung ni pasal orang Melayu ni dia ada karakter juga. Walaupun karakter itu untuk begitu lama dilihat sebagai mungkin mengong sikit. Mengong okey lah kan. Mengong okey. Mengong. Jangan B cukup. N tak apa. Okey. Jadi kerana Tok Ki sekolah Cina ya dulu. Jadi faham lebih sikit. Oh, I see. Okey. Kawan-kawan Tok Ki sampai sekarang, daripada sekolah Cina tu sampai sekarang kita berkawan. Orang yang besar-besar, yang multi-billionaire, orang yang biasa, yang kawan, yang rapat, yang baik. Kalau tak ada duit pun kadang-kadang Tok Ki boleh pinjam masuk 30,000, masuk 50,000, masuk 70,000. Pasal kita ni kena NGO ni sesak nafas. Ya, betul. Sesak nafas pasal yang orang janji nak bantu pun tak ada, bantuan pun tak ada, tapi perjalanan kena diteruskan. Betul. Jadi untuk kita tengok ini, banyak kawan-kawan kita orang Melayu merasakan tertekan, terkesan ataupun hina. Dan kawan-kawan kita Cina pun ada yang tak suka. Perjalanan ini kerana dikatakan terlihat macam hendak menekan. Yang tak perlu pun. Sebenarnya apa perlu kita menekan orang? Dan sebenarnya Tok Ki melihat DAP ni dia memang pandai. Dia merancang cukup lama. Strategi dia baik. Tapi dia sebenarnya dia tak cukup pandai. Dia pandai, tapi kalau dia pandai sikit lagi senang. Tapi tak cukup pandai ya? Tak cukup pandai. Pasal dia ada elemen dia nak merosakkan macam pertalian. Sedangkan benda ni apa perlu dirosakkan? Pasal orang Melayu ni orang yang karakternya mudah. Tapi kita tengok aduan-aduan yang Tok Ki terima ni contohnya macam-macam, mungkin terutama disebabkan pengaruh DAP di sekolah Tok Ki. Contohnya pagi-pagi assembly tu sekolah kerjaan, Tok Ki sekolah kerjaan. Jenis kebangsaan. Yang datang pagi-pagi bercakap tu 45 tahun dulu orang DAP. Terbakar-bakar dekat sekolah. Membakar-bakar. Jadi adakah ini yang kita nak? Dan siapa yang kita tanya? Adakah kita hina orang tu kita dah ada kelebihan? Kecuali kita ada agenda. Maknanya kita patutnya kita boleh melakukan benda sebaik mungkin dan tak perlu gaduh. Dan tak perlu merosakkan relationship. Jadi kadang-kadang kita tengok macam pelik lah sikit. Pelik. Dan orang terasa macam-macam bila dilayan secara negatif. Dan benda ini kadang-kadang pun terjadi pun disebabkan kelemahan orang Melayu. Kelemahan orang Melayu ni pasal dia tak apalah. Okey, karaoke. Handphone satu. Ini clear lah tu. Clear lah. Pasal dah dia jadi kebiasaan. Jadi sebenarnya perkara ini perlu dilihat secara reality. Pasal orang Cina, Tok Ki pun banyak sebenarnya, tok saudara pun orang Cina juga dulu. Contohnya lah. Tapi okey je. Baik je. Tak ada masalah. Kita seolah-olah dia ke arah winners take all. Dia menang, dia ambil semua. Dia ambil semua. Jadi orang Melayu lah komplain. Tok Ki pun kadang sakit juga telinga mendengar. Kerana dia dilihat membuat kira-kira yang dia dapat semua.
Tapi tinggal ini lah. sebenarnya tidak kira Melayu, Cina atau India. Betul. Dia kira akhlak kita. Akhlak kita ni dia perlu dilihat daripada sudut undang-undang, terutama perlembagaan. Minta maaf. Tak apa. Dia orang tua macam tu lah kadang-kadang ni kan. Tengah-tengah malam ni kita pun boleh marah, tak ada masalah. Kalau muda ni lain. Saya sebenarnya Muda berapa umur? Ni, muda lagi. Kalau terbalik jadi 06 tak boleh 60 kan. Saya sebenarnya sebelum Tok Ki sambung ni, Tok Ki ni sebenarnya tempat rujukan saya. Sewaktu saya jadi siasat politik dulu pun, dia datang ofis seorang pun tak tahu siapa tempat rujukan saya. Dan dia beritahu soal kerja ni tanggungjawab kita kena laksana. Tapi soal prinsip dan kejujuran kita terhadap bangsa tak dan boleh. perjuangan kita terhadap You tak boleh tak jual. ada toleransi. Tak boleh. Itu yang saya ramai tak tahu Tok Ki sebenarnya. Ya. Tok Ki pernah beberapa kali pergi ofis saya masa tu. Ya. Dia bincang dan macam awak menteri. dia nasihat saya dan sebagainya. Dan ini benda yang kita rasa Tok Ki you boleh duduk mana pun. Tapi soal pegangan tu jangan goyang. Ya. Jangan jadikan orang duk sebut umdap dan sebagainya. Ya. Ini benda yang tak pernah berlaku sebelum ni Tok Ki. Yalah, jadi ini yang Tok Ki nak cerita ni adalah mungkin apa yang nak dibuat. Apa yang nak dibuat selepas ini? Ya. Apa tindakan kita? Pasal sebenarnya kita lebih kurang dah ada tindakan ni. Oh, dah ada dah? Dah ada. Alhamdulillah. Oh, dah ada. InsyaAllah Tok Ki nak kawan-kawan semua dengar betul-betul. Pasal kita boleh buat benda yang boleh membawa kesan kepada musuh-musuh kita. Tok Ki nak ingat kepada semua, sebenarnya macam ni. Kita harus berpendirian terbuka. Tapi macam yang sebut tadi, ada setengah-setengah benda negotiable, ada setengah-setengah benda not negotiable. Begitu juga bila kita berurusan dengan anak-anak kita juga. Ada benda yang okey. Ada benda tak boleh. Tak boleh memang tak boleh. Tak boleh. Tetap tak boleh. Jadi kita hendak perkara ini difahami. Dan sebenarnya dalam Islam, antara benda yang kita perlu buat adalah gerunkan musuh-musuh kita. Kan? Gerunkan musuh-musuh kita ni. Kita dah gerun kan kau? Kena tanya balik benda tu kan? Dah cukup gerun ke? Dah cukup gerun kau? Rasulullah suruh gerunkan musuh-musuh kita. Apa yang kita buat? Kita nak gerun dengan gigi ke? Dengan kuku yang tajam ke? Dengan ada ke? Jadi mungkin tak ada. Tapi kita ke arah mengadakan. Pasal Tok Ki sebenarnya bila bercerita pasal prinsip, dia mudah. Orang baik, kita baik. Betul Betul. Orang kurang ajar, jangan dibiarkan. Tak boleh. Itu tak boleh. Orang menipu pun tak boleh dibenarkan. Jadi ini beberapa perkara yang kita kena pegang. Pasal kita harus dilihat mempunyai prinsip pun. Jadi bila orang tahu kita ada prinsip, orang pun tak ganggu gugat kita sangat. Pasal dah pegang, dia pun faham. Dan kalau kita tak ada prinsip, agak sukar sikit. Jadi okey, perjalanan hidup ini, perjalanan ke hadapan ni. Perjalanan ke hadapan ini adalah berkaitan dengan masa depan. Jadi macam Tok Ki cakap tadi, orang Melayu memang banyak sangat kelemahan. Tapi orang Melayu, orang Islam, ada juga kekuatan yang dia pun tak tahu. Dia ni seolah-olah bawa senjata tapi dia lupa dia ada senjata. Contohnya lah. Contoh. Dia tak perasan. Sebenarnya senjata pun kuat sangat. Contohnya tak saja cerita lah. Ini mungkin orang tak perasan. Pasal dia tidak nampak. Contohnya halal. Ada berkaitan ke? Tapi halal ini sebenarnya satu kekuatan yang luar biasa. Macam kosher yang Yahudi ni luar biasa, dia gunakan sebab ini, tapi kita tak gunakan. Kita ni orang, kita takut. Takut, tak nak gaduh, tak nak apa. Tapi ini sebenarnya senjata. Semalam Tok Ki
semalam pergi ada wedding, tengok satu tempat tu, restoran Jepun. Beratur dekat situ dalam 30 orang, 40 orang. Semua Melayu. Oh, kita? Orang kita. Tak apalah. Tapi kalau nak beli tu, tengoklah hati-hatilah sama ada halal ke, ataupun tak ada halal ke, ataupun tak ada apa-apa, ataupun nopok ke, cukup ke, kita pun kena tahu. Kadang-kadang orang Melayu ni terlalu lalai, kita tak tahu, kita suka hati kita je, tak apalah, tak ada babi. Memanglah tak adalah seketul babi atas kepala tu kan, atas meja tu. Jadi, itu pun orang tak perasan. Maknanya kuasa beli, pengaruh dalam bisnes ini pun kuat. Pasal orang Melayu ni dia suka beli. Ya, betul. Dia beli sana, beli sini. Jadi kalau dia tak beli tu, dia boleh menyebabkan kekosongan dalam perniagaan pun jadi. Dia boleh jadi begitu. Okey. Itu kekuatan lah tu. Ya. Kadang-kadang dia tak perasan. Haji, zakat, umrah, semua kekuatan yang kita sendiri pun tak perasan. Jadi kita ke arah kena ada kesatuan. Tapi yang Tok Ki nak pesan yang paling penting, semua orang Islam kena kuat. Kena bersatu. Nak kuat tak susah. Kalau kuat dia susah, nak pergi berperang, itu lain lah. Ini tak susah, tapi kadang dia tak perasan. Jadi kuat ini sebenarnya ada kaedah dia yang kita kena guna sebagai strategi. Ada beberapa syarikat, ada beberapa individu yang secara terang-terangan menghina orang Melayu, menghina Islam. Biasa tu, takkan tak tengok kata-kata. Kita pun mungkin tak buat apa. Pasal kita tak nak gaduh, kita apa benda, kita ambil easy je lah. Tapi yang Tok Ki nak share hari ini, kita boleh buat sesuatu yang akan, ni tak betul tapi sebutnya, tempatnya tak betul tapi saja je lah. Pasal Tok Ki sekolah Cina, Tok Ki okey je. Menggigilkan musuh-musuh kita. Kita dah ada. Ada satu syarikat dulu, dia orang jumpa DNA babi dalam coklat. Jadi kita pergi, kita kerahkan jentera kita. Sales dia daripada 1 billion turun kepada 300,000. Maknanya jauh tu. Dan akhirnya dia orang buat macam-macam pun tak naik. Ini Tok Ki tahu pasal kebetulan distributor tu kawan kita. Dia kata teruk benar dia ni. Sebenarnya kita tak perlu menggerunkan musuh kita dengan 70%. Pasal 70% tu banyak. 30 cukup lah. 30 tu habis modal dia. Dan boleh dilakukan cukup senang. Jadi daripada strateginya, contohnya gini. Okey. Tok Ki selalu bagi contoh. Ni Tok Ki ni nak cerita ni biar dia orang dengar ni. Betul, sila. Dan ini bukan kiranya rahsia. Pasal kekuatan kita di dalam hati. Okey. Kerak goreng pisang biasa tengok kan? Berapa sen kalau satu kerak tu? Alah, nak jawab tak boleh tu. Kerak dia tu kan? Kerak dia tu. Yang Tok Ki suka juga makan. Kerak punya. Kerak kan. Sebab tu dia panggil kerak. Masa panggil kerak berapa sen? Nak sebut berapa sen tu? Dah kadang-kadang yang jatuh-jatuh terlantar. Tak ada nilai kot. Tak ada nilai. Tak ada nilai. Dia hebat dia. Tak ada nilai. Tapi kadang-kadang orang kata, orang-orang yang musuh Islam ni, dia kata orang Melayu, orang Islam macam kerak pisang je. Mungkin betul. Level tu Tapi kita kena aku logiknya ada. Okey, logiknya ada. Tapi dia macam ni. Tok Ki nak kawan-kawan kita bangkit. Okey ya. Kita kerak pisang tak apa. No problem. Tapi kita duduk dalam mata Presiden Trump, apa jadi? Oi, pedih mata dia. Ini bukan main-main ni.
bukanlah kita Presiden Trump. Kita bercerita maknanya kepada orang-orang yang tak hormat pada kita. Okey. Tapi naratif kita hari ini sebenarnya bukan kerak pisang, tapi kita nak ajak kawan-kawan kita semua lihat balik dan lakukan sesuatu dalam falsafah kita. Kita ni adalah sembilu. Sakit. Oh, sembilu ni sakit. Sakit. Jangan ceritalah. Nak cabut tu. Sembilu ini kita ni jadikan diri kita sembilu beracun duduk dalam mata. Teramat-ramat sakit lah. Cuba bayangkan. Jadi, kita nak kena ada kekuatan. Personally, kita nak kena ada kekuatan. Tok Ki nak ajak semua. Ini pun sempena kita nak buat sesuatu ini. Pasal barangan, belilah barang orang Islam. Pasal mana beli barang bukan Islam atau Melayu ataupun. Maknanya ini nak beri kita kekuatan. Contohnya, macam kalau Datuk buka kedai. Memang seharusnya saya menyokong Datuk. Sebagai kawan, sebagai orang Melayu, sebagai orang Islam. Betul. Takkan saya nak pergi menyokong orang musuh saya yang buat berniaga kat sana yang tulis no pork, no. Tak masuk akal ke tidak? Jadi saya kena. Jadi inilah strategi yang kita nak buat. Dan kalau kita buat strategi ini, sembilu beracun dalam mata, Datuk bayangkan, sebenarnya tak payah ramai sangat pun. Kalau 30%, saya rasa 30% orang Melayu yang sedar ada anytime. Yang sedar akan mampu menggugat perniagaan-perniagaan yang besar. Pasal, okey, 30% tak beli. Habis, kalau 30% tak beli, itu dah dia untung. Kalau 2 bulan, kesan yang berat. Kita terlalu baik sebenarnya. Kita pun tak kisah. Ada satu syarikat rempah ni yang bukan yang Islam punya. Kita pun test. Test ni kita test Tok. Kita hantar surat. Kita nak minta bantuan untuk orang-orang kena banjir apa benda. Apa dia pesan? Don't call this number again. Engkau jadi millionaire, multi-millionaire, yang kau nak sombong lagi kita tu buat apa? Dia orang ni multi-millionaire sebab dapat sijil halal. Sebab orang Melayu yang beli benda-benda ni. Jadi ini kita nak ubah. Pasal mudah je. Kau baik dengan kita, kita baik dengan kau. Tapi kalau kau hina kita, engkau apa ni sombong, pasal apa kita nak beli barang you? Dan ini undang-undang antarabangsa. Bukannya ini racist, tak ada. Tak ada racist. Kita tak nak barang kau. Apa salahnya? Jadi kita insya-Allah ke arah itu, dan kita akan attack dengan NGO. Saya nak musuh-musuh Islam ni dengar. Saya nak juga dia beri apa kaedah dia nak. Jawapan balas. Jawapan balas apa? Apa? Terhadap apa yang kita Kenapa? Soalnya kenapa yang kau nak sombong, kau sakitkan hati. Jadi okey, sekarang ni kita bukan apa. Kita tak nak beli je barang kau. Apa rasa? Pasal kita dah beli puluh-puluh tahun. Yalah. Dan kita ni sebenarnya patutnya kita bekerjasama. Semua patut bekerjasama. Pasal orang Melayu dapat kontrak, dia bagi kat orang lain-lain, orang tu pun kaya, lebih kaya lagi pada yang dapat kontrak pun. Jadi bukanlah satu benda yang kita galakkan. Walaupun ini Tok Ki sebut tadi memanglah bengong. Kita pun tidak galakkan benda ini. Tetapi orang lain, dia akan dapat keuntungan. Siapa orang lain, kawan-kawan kita yang tak untung, bila orang Melayu berniaga. Barang supply pun nak ambil pada dia, segala benda memang begitu. Jadi, buatlah yang baik. Pasal yang baik ini akan berterusan dan akan datang kepada kita balik juga. Tapi kalau kita buat tak baik, ia kan datang juga pada kita. Tapi tak baiklah. Tak baiklah. Nanyalah kita. Jadi, kita harus lihat perkara ini dan belajar banyak. Dan sebenarnya orang kita pun banyak sangat kelemahan yang perlu dibetulkan. Jadi while membetulkan benda-benda ini, kita pun nak ajar orang kita boleh bersatu.
kena ikhlas. Contohnya, you nak pejuang ni, kadang-kadang Tok Ki selalu cakap juga. Kadang-kadang orang Melayu ni lemah je. Kuku Hindu pun tak ada. Kuku Cina pun tak sampai. Pasal dia contohnya nak bagi pinjam duit. Sebab tu mungkin lah ya. Mungkin contohnya Along. Orang Melayu tak boleh jadi Along pasal dia pakai duit tu. Itu sebab orang yang boleh jadi Along. Dia orang boleh. Pasal kita duit, ambil dulu lah sikit, ambil sekejap dulu. Tak boleh jadi Along. Tak boleh. Sebab duit tu nak boleh pinjam. Tapi dia nak pergi macam-macam lah. Jadi kita baik sejarah Along kerja kita. Memang banyak sangatlah cerita Alongnya. Saya tahu tu sejarah tu banyak. Along lah, kartel lah. Dan Goresan menang, kira kita yang tutupkan. Sampai habis tu. Goresan menang habis tu. Sampai habis terus. Habis kita terus. kerjakan habis-habisan lah. Jadi syarikat roti yang besar antara pun kita juga tutup juga. Pasal kurang ajar tak bagi orang kita semayang. Nak semayang dalam bilik air, patut tak kita buat macam tu? Jadi benda-benda ini yang kita nak tarik perhatian. Sebenarnya kekuatan ada. Dan bila Tok Ki cakap kekuatan ada, maka binalah kekuatan itu. Supaya kita tidak hina. Kalau kita ada duit, hina pun tak berbaloi. Inilah duit tak ada, hina pula. Jadi proses di dalam kehidupan, kita kena cari kaedah untuk bela kekuatan. Dan kena sokong meniaga kita. Belilah tempat orang kita. Pasal orang Cina, orang India, memang dia beli tempat orang dia. Bahasa Yahudi dipanggil Fajin. Fargin. Dia akan beli produk orang dia sahaja. Dia akan sokong. Kita kadang-kadang kianat pun banyak. Tak cukup pergi bomo ni, bomo tu. Macam-macam. Nak jatuhkan berniaga. Nak jatuhkan berniaga. Jadi, ini kena ubah. Dan, kita kena balik pegangan kita kepada ikhlas. Pasal syaitan ni, dia akan sesatkan semua. Kecuali yang ikhlas. Jadi, kita kena ikhlas. Kita kena lihat balik. Jangan nak cerita banyak kawan kita ni kira dia penting dia je. Kebanyakannya memang begitu. Dia lepas diri je lah. Dia lepas diri dan Tok Ki lalui ini semua. Kita nampak macam-macam. Tok Ki baru ni ada satu cerita lah. Satu bodyguard cerita. Bodyguard kepada orang yang hebat lah. Orang ni ada seorang anak lelaki. Dua orang anak perempuan. Dua orang anak perempuan yang besar lah. Ada yang tak ingat di Germany ke di mana. Jadi baru ni datang sini nak bagi harta. Pasal bapak dia mati. Jadi datang harta yang nak dibagi adalah 90 apa agak sajalah kita main-main. 90 juta kot. Okey. Ini dia macam ni. 90 B. Oh. Punyalah banyak. Nak bagikan anak lelaki ini di mahkamah ni. Anak lelaki kata, saya tak mau. Oh, handal dia. Dahsyat, jangan main-main. Handal. Okey. Kalau orang lain daripada kubur pun bangkit. Tapi dia bila dah mati, dia harta tu dia bagilah. Dia pembagian harta 90 bilion ni dia tak nak. Dia kata, tak apa, adik ni ambil 45, adik ni ambil 45. Cuba kebayangkan. Dan urusan tu dalam masa less than half an hour. Tengok macam mana orang. Hebat. Macam mana dia tidak menjadi? Pasal dia dididik dalam keadaan yang bersungguh-sungguh. Kita kesungguhan pun tak berapa nak ada. Jadi ini yang kita kena betulkan balik. Dan balik cerita tadi, kita kena kuat. Pasal bila kita kuat, kita ada senjata lah. Dan orang akan hormat pada kita. Dan bila Tok Ki cakap orang ni, samalah adik-beradik pun. Kalau kita semekin,
Ialah dalam kita biasa nampak kan, adik-beradik pun tak layan. Dia mesti layan yang kaya, yang berpangkat apa benda kan. Jadi ini kena kita lihat kembali tuan. Tok Ki, saya tengok yang menjahanamkan soal perkauman ni kadang-kadang kita lari sikit daripada dia berkaitan dengan pengguna jugalah. Ya. Adalah orang politik yang mengamalkan politik resis dan juga tidak pandai menjaga perasaan orang lain. Tuan rumah lah maksudnya. Orang selalu sebut bila ada pengkhianat, slogan yang diperjuangkan oleh DAP umpamanya, maka akhirnya konsep Malaysia inilah yang memisahkan, yang membuatkan soal perkauman ini semakin mendebal, dan hidup kita ni janji untuk damai ni tapi tak jadi begitu. Apakah pandangan dari orang luar yang ini Tok Ki nampak itu ada ini kenyataan? pasal Tok Ki lihat pasal pengaruh daripada luar yang menyerap ke dalam masyarakat. Masyarakat sebenarnya macam ni Tok Ki, kawan Cina ada, musuh Cina pun ada. Ada kumpulan-kumpulan tertentu yang tak ada masalah. Yang kita cerita ni kumpulan-kumpulan yang berideologi, yang hendak menyebarkan agama dan melaksanakan agenda. Itu dia jadi bahaya. Pasal dia datang, okey, kita nak ambil daripada kawasan sini sampai ke bawah ini kerana ia merupakan bab yang kita nak, contohnya. Jadi benda ini yang kan, bila sampai kepada kumpulan tertentu akan terpengaruh. Akan terpengaruh. Sebenarnya contohnya di India lah. Di India kita tengok sebenarnya kuil yang Tok Ki tahu banyak di sini daripada di India. Tak kisahlah dia buat kuil dia. Tapi dia juga ada undang-undang. Pasal kita ada perlembagaan negara. Jadi kau nak buat apa pun tak ada masalah. Tak, baru ni ada seorang terdatang, dia komplain. Nombor satu, dia kata dia tak nak orang Melayu atau orang lain, kalau kuil tu haram, dia tak nak penguatkuasa datang. Dia kata dia akan pakat sendiri dengan tu. Lepas tu dia pun tak nak kuil itu dipanggil kuil haram. Jadi kita pun jadi macam pening jugalah. Nak panggil kuil apa? Pasal rumah haram ke kedai haram ada semua kan. Jadi kadang-kadang mereka tidak dididik dengan sopan. Tidak dididik dengan perlembagaan itu sendiri. Itu kelemahan orang kita juga. Kita pun lemahnya, patut kita didik dia baca perlembagaan supaya dia tahu. Ini dia pun tak faham. Perlembagaan itu telah menjamin beberapa perkara asas yang tidak boleh dinegosiate tadi. Patutnya supaya kita faham. Adik-beradik pun ada undang-undang, bapa, semua ada undang-undang. Jadi kalau kita ikut undang-undang, maka mudahlah sikit. Kalau tak ikut undang-undang, hura dah. Jadi benda-benda seperti ini yang Tok Ki rasa kita kena lihat kembali. Contohnya, ada kawan kita, geng kita, Datuk pun kenal. Tiba-tiba dia digombak. Rumah tanah dia 2 ekar, tiba-tiba naik kuil. Tak terkejut? Tanah tu mak dia bagi, tapi pasal dia mimpi. Bila dia mimpi, dia buatlah kuil kat situ. Jadi tak tahulah bila pula dia nak mimpi dekat KLCC ke apa benda ke, tak tahulah. Tapi ini semua kena sedar. Kita ada perlembagaan. Masjid yang apa ni, agama rasmi di apa ni, persekutuan adalah agama Islam. Nak buat masjid, Jekyll tu 11 tahun baru dapat kelulusan. Tok Ki tidak nak katakan 11 tahun tu bagus. Tapi maknanya orang Islam sendiri pun makan masa. Ini terus esok lusa dah bangkit. Macam mana? Jadi kita kena pandai jaga hati lah. Semua kena jaga.
Macam kita dalam keluarga pun semua kena jaga. Jadi jagalah kalau nak jaga relationship. Tapi kalau kita turun padang, contohnya adik-beradik. Contohnya kita adik-beradik. Datuk adik kecil. Tok Ki adik Abang besar. Abang besar. Abang besar. Abang besar. Keluarga kita susah. Jadi Tok Ki tak boleh sekolah pasal nak tolong mak cari duit, bapak cari duit. Tapi Datuk bolehlah sekolah dah. Lepas tu adik-adik lain pun boleh sekolah. Perlu ke? Bila habis Tok Ki tak ada kerja apa lah kata. Pasal kita adik tua, abang tua ni jadi tukang kebun. Mak bapak buka lah satu kedai kecil dulu, daripada susah tu buka kedai. Jadi satu hari mak cakap mak nak mati dah ni, jadi kedai ni nak bagi kat korang lah. Dia dua. Satu, adik kecil kan cakap, tak apalah abang tu susah, bagi kat abang je lah. Ataupun ada pula yang kata, tak boleh, bagi sama rata. Jadi semangat kita dekat mana? Kalau kita nak adakan relationship yang baik, maknanya anak abang dan anak adik boleh berkawan. Tapi kita ni dalam kebanyakan keadaan kita tak boleh berkawan pun pasal anak adik ni dia dah kaya raya, dia belajar jadi accountant, dia belajar jadi lawyer. Yang kita ni masih lagi tukang kebun. Jadi dia akan menjejaskan relationship pasal ya adik anak saudara cakap, wah minggu lepas pergi cuti kat London. Kan? Yang ni nak keluar Kuala Lumpur pun tak mampu. Pasal keadaannya. Jadi kita ni kena mengimbangi. Sebab itu keadaan ekonomi ni, dasar ekonomi ni perlu dilaksanakan dengan baik. Bukan semestinya semua sama. Jadi patutnya kalau kita betul-betul baik, kita bagi yang kita. Tak apa ambil. Macam ni lah bang. Abang kereta ni ambil, tak berapa elok. Ambil lah kereta ni. Contohnya. Adik dapat kereta lain. Jadi ini kena kita berusaha untuk menjalin kebaikan. Jadi kalau bila baik, ia akan datang balik kepada kita. Jadi apa salah kita sama-sama berpakat? Ini dia jadi macam satu keadaan yang macam pelik. Relationship ini kena dibina. Datuk berani ke duduk sebelah rimau? Tak berani ya? Tak berani ya? Tak berani. Anthony Loke boleh ke, berani ke duduk sebelah rimau? Nak ke? Itu kena tanya dia. Dia berani ke tak? Okey, bukan apa. Maksudnya. Pasal maksud dia begini. Lim Kit Siang ke, garanti tak nak duduk sebelah rimau dekat zoo? Takut. Walaupun rimau dalam zoo. Okey. Yang Tok Ki nak share ni begini. Maknanya, kita kena lihat yang kita nampak banyak sekarang ni kan. Budak 2 tahun boleh tidur sebelah rimau. Handal. Boleh je. Pasal dijaga. Relationship ini perlu dijaga. Dan buatlah yang terbaik. Janganlah nak. Maknanya kena faham, memahami. Hormat, menghormati. Itu penting sangat. Dan kebanyakan kita tidak berjaya hormat, menghormati satu sama lain. Tok Ki tengoklah. Bila sebut tentang relationship tadi, Tok Ki, dia membawa kepada banyak perkara-perkara yang negatif kalau kita tidak pandai menjaga. Dalam keadaan kita tak pernah rasai apa yang kita rasa sekarang ni, Tok Ki. Apakah disebabkan oleh janji-janji yang terlalu banyak sehingga rakyat resah. Rakyat pening kepala. Dan ia mengganggu sebenarnya kehidupan rakyat bawahan, Tok Ki. Dia sebenarnya ialah kira nasib baiklah jugalah kita menjalankan persatuan pengguna. Hari ini Tok Ki nampaklah sebenarnya yang boleh kita harapkan adalah kepenggunaan. Pasal dia tidak ada limit. Dan kita pun faham juga. Contohnya kerajaan lah. Contohnya kerajaan di Malaysia hari ini.
nak buat sesuatu yang lain. Nak tolong rakyat. Contohnya nak tolong, okey, nak bagi pinjaman World Bank. Nak ikut cara kita. Ataupun nak buang riba. Nak ikut cara kita. Datuk ingat boleh ke? Kerajaan. Tak mungkin kerajaan boleh buat. Pasal kerajaan dipengaruhi. Ya. Tapi pengguna boleh. Boleh. Jadi kita kena melihat hari ini, kita sebenarnya merasakan diri kita pengguna. Tapi sebenarnya tak betul. Kita ni diperguna. Diperguna habis-habisan. Jadi kita kena balik kepada kepenggunaan untuk membela nasib kita. Pasal macam cakap tadi, kerajaan tertakluk juga kepada kartel, kepada sindiket, kepada world network. Dia tertakluk. Tapi kita pengguna, kalau kita bijak, kita okey. Jadi benda-benda ini yang kita nak didik anak-anak kita. Maknanya tidak semua yang kita perlu ikut. Kadang-kadang kita disajikan dengan makanan yang sedap tapi bawa penyakit. Sebenarnya tak boleh begitu. Ya. Jadi ini yang kita hendak semua faham. Kita hendak orang kita, orang Melayu, orang Cina, orang India, semua faham kalau kita nak jaga perhubungan. Kalau setakat kadang-kadang yang kita lakukan itu mungkin dia pandang tak ada benda. Macam nak apa ni, siapa tu dengan komeng, dia nak buat sembahyang hajat ke, mungkin benda tu dilihat okey aja, tapi kita perlu ada batasan. Macam naik motor pun ada undang-undang. Jadi kena begitu. Kita macam itulah Tok Ki kita ni dapat macam-macam aduan. Masyarakat Cina pun banyak juga. Antara yang orang marah ni, masa Anthony Loke bagi plug parti DAP kepada presiden. Macam-macam orang komplain sebenarnya kat Tok Ki. Apalah macam ni, ada betul bagi pula dekat belakang kapet. Belakang kapet ada. Macam mana tu? Tak ada ke seremoni, sedangkan ini kerajaan tu kerajaan, bukan parti tu parti. Jadi benda ni memang banyak orang komplain. Jadi tak ada ke maknanya kita tengok Tok Ki dulu satu masa dulu macam tabik juga dengan DAP. Mula-mula dululah masa dia ada bersungguh dan kita pun mengharapkan perubahan lebih elok. Tapi rupanya tak tahu nak cakap. Bikin tak serupa cakap lah. Dia lain. Jadi ini semua yang kita kena faham. Contohnya macam nak jadikan apa United Nation punya heritage. Yelah, benda yang macam ni kan sebenarnya kan Tok Ki jadi macam kadang-kadang nak tergelak juga. Perumahan ataupun kampung yang tak sampai 100 tahun pun dah nak jadikan sebahagian daripada apa tu? Heritage. Heritage lah, nak jadikan, nak diperakui kan. Nak jadikan peringkat dunia apa? UNESCO. Sama juga kadang-kadang yang Tok Ki tengok dalam surat khabar atau tuntutan yang dibuat oleh kuil-kuil haram ini. Tok Ki itu terkejut, tercabut topi. Pasal dia tulis di surat khabar ni, kuil ini dah 500 tahun. Aduh. Lama betul lah. Lama betul. Tempat tu pun tak ada sebelum 100 tahun pun tak ada. Jadi taklah kita kena bijak menangani relationship. Ini penting ni. Tapi Tok Ki, saya tengok dari satu segi Tok Ki ya. Kita nak salah pembawakan DAP pun tak boleh juga. Yang meletakkan DAP jadi kerajaan ni siapa sekarang ni? Iyalah. Ya, kita bukan bercakap soal perkauman, resis dan sebagainya. Kita nak lihat suasana kehidupan, suasana negara. Baik. Itu saja matlamatnya. Dah je cakap tadi, hormat menghormatilah. Tak ada apa diruginya, apa benda yang rugi selama hari ni duduk di Malaysia ni. Yang datang, contohnya dulu, mula-mula datang selai sepinggang. Cuba bayangkan.
Lim Gotong yang datang ke Malaysia ni pakai seluar pendek, tak sampai satu generasi dapat jadi bilioner. Dapat apa ni, tanah tak silap Toki 30,000 hektar. Tak baik lagi ke? Ataupun kenapa bengong sangat, silap tulis ke apa benda ke? Jadi apa yang tak puas hati? Jadi dia kena tengok balik. Tapi sebenarnya salah pun salah kita. Pasal kita pun tidak mendidik. Tengok komunis tu. Segala benda dikawal. Patutnya kita mungkin kena kawal macam tu. Mungkin kena kawal. Maknanya kenalah lukis bendera. Ni lukis bendera pun tak tahu. Macam mana? Macam mana nak jadi sayang kepada negara? Dan itu salah kita juga. Maknanya Kementerian Pendidikan mungkin tak jalankan tugas dengan betul. Tak cukup. Jadi benda-benda seperti inilah yang semua kita perlu sedar. Semua orang Melayu perlu sedar cabaran yang dihadapi. Ada juga orang marah kat Tok Ki. Pasal Tok Ki pun ada bising juga. Contohnya Musangking. Ni raup. Ada yang marah kat Tok Ki. Tapi Tok Ki tak kasi Tok Ki memberi pendapat. Kita pun bukan anybody. Hak bersuara. Hak bersuara pun tak ada nilai berapa sen pun. Jadi Tok Ki tak setuju langsung. Contohnya tanah itu digunakan tanpa permit. Tapi macam mana boleh tanpa kelulusan berpuluh ribu ekar boleh jadi? Kita pun jadi garuk kepala tak katal lah ni. Macam mana boleh puluh ribu ekar boleh tak ada siapa nampak? Maknanya tak tahulah pengawal hutan ke, pejabat tanah ke, siapa yang tak kena ni. Okey? Tanam pokok, tanam. Lepas tu dah tanam, meletup isu. Dia orang ikut fasa-fasa tu pergi potong pokok pula. Tok Ki sebenarnya itu Tok Ki tak setuju. Mungkin Tok Ki salah. Tapi Tok Ki tak setuju. Pasal apa kau nak pergi potong pokok? Kalau kau nak pergi penjara kan orang tu, macam askar tu kena penjara 2 tahun, kena denda 50,000, boleh pula. Kan? Maknanya tak payah potong pokok. Okey, pokok ni kita kerajaan bagi kat komando. Bagi 3 ekar seorang. Pasal dia berjihad, dia berjuang untuk negara. Salah ke? Pada pergi buang. Apa untungnya pergi buang pokok? Ada juga orang kata, dia memang kena. Kalau kita masuk tanah orang, ada yang cerita. Tapi kita rasa itu cerita yang contoh yang betul. Dia kata di zaman Rasulullah ada orang tanam pokok korma dekat tanah orang lain. Jadi bila orang tu komplain, Rasulullah akhirnya suruh korek balik pokok. Dia ambil kat situ Ni orang ni ambil lah. Dia korek balik pokok dan even akar pun disuruh tarik. Itu ceritanya lah. Tapi ini yang kita cerita ni tanah kerajaan, bukan tanah individu. Apa salah bagilah kepada orang susah ke, atau buat menjadi satu koperasi. Pasal durian ni mahal. Bagi koperasi, bagi ke anak, whatever lah, manage properly, dia akan berguna. Kalau kau pergi potong, tak apa gunanya. Tak ada satu guna. Ini banyak Tok Ki. Kalau tak setuju pun boleh. Pokok dah berbuah. Pokok dah berbuah. Kenapa nak buang? Bagi pada kerajaan ke, bagi pada anak yatim ke, bagi pada tentera ke, bagi pada... Dan contohnya hari ini, contohnya lah kita dapat Israel, tanah Palestin yang Israel ambil. Kita pergilah, maknanya tahu kita pergi tentera, kita pergi, kita dapat tawan tanah Israel. Nombor satu, boleh ke kita buang ataupun robohkan kuil?
Tak boleh. Boleh ke kita robohkan apa ni atau bunuh budak-budak atau orang perempuan? Tak boleh. Bukan begitu ke? Ya, ya, ya. Ataupun boleh ke kita pergi tengok itu pergi ke Israel tu, buang semua pokok-pokok dia, tebang. Tak Tak boleh maksud tak ada perlulah dan untuk kita tengok pun apa salahnya kalau itu dijadikan tawanan perang. Tawanan perang kita ambil, bukan kita pergi bakar ke. Harta rampasan perang. Tu dia. rampasan perang. Jadi mungkin kita kena buat akta satu. Harta rampasan perang. Jadi inilah yang Tok Ki harapkan. Maknanya kita memang pasal orang Melayu ni Tok, dia ada juga tabiat buruk dia. Dia bila marah, dia amuk, dia tak kisah dah. Habis semua. Habis semua. Apa pun tak kisah dah. Jadi mungkin itu ada juga merupakan kelemahan yang perlu diatasi. Jadi ini kita perlu lihat apa yang kita boleh buat untuk menjaga bangsa kita. Ini Tok Ki nak ambil sikit. Melayu Campa biasa dengar ya. Melayu Campa ni dia mempunyai peradaban, tak silap Tok Ki, selama 7 atau 800 tahun sehingga mereka sempat membantu Turki. Jadi cuba bayangkan dalam begitu pun rupanya Laos tu pun kerajaan Melayu. Vietnam dulu pun ambil Kampuchea. Yang apa ni kata orang dulu ni memang milik kerajaan tu, yang sekarang makin lama makin tak ada, dan orang Melayu Campa banyakkan dah lari dan sekarang ni tinggal dalam bot pun banyak. Jadi itu kita lihat bukan satu benda yang baik. Cuba yang anak-anak kita hilang ini paling penting ni kita kena hari ini COVID-19 telah dianggap sebagai satu pandemik tambahan lah mana ini. Dulu dah ada. Ni tambah lagi. Dan United Nations telah bersetuju untuk, Malaysia pun sama ni. Ni Malaysia sama ni. Bersetuju untuk menyerahkan pengurusan pandemik ini kepada orang lain. Masuk akal ke? Maknanya dia boleh datang sini, kalau ikut apa yang kita faham, dia boleh datang sini, dia boleh tengok kawasan Selatan Mas ni ada pandemik, tutup. Macam dululah kan dia buat tutup semua, tutup sini. Jadi dia kuasa serah pada dia. Kita tak setuju. Tapi kerajaan Malaysia dah setuju ni. Dan dia juga boleh menangkap kita ni. Macam ni dia boleh tangkap kalau dia lihat atau disuspek ada sakit ni. Mari kita simpan. Atau dia boleh guna microchip atas kuasa dia. Microchips, dia boleh guna tracker, apa saja. Ni apa benda ni? Jadi kita macam pelik lah juga. Pasal benda ni amat sensitif. Dan perkara ini pun kita telah bawa ke mahkamah. Pasal ia melawan perlembagaan. Tapi atas kuasa-kuasa tak tahu, kes ni pun keluar, dibuang. Tetapi kita appeal ni. Kita masih appeal. Dan kita tengok juga macam mana kita boleh beli COVID injection ni. Sekarang ni Tok Ki pun tak tahu, nak bertanya juga ya. Macam mana hari ini injection dulu katakan 2 minggu tahan, lepas tu habis. Ini nak pakai injection mana pula ni, contohnya lah ni saja tu kita tahu. Jadi Tok Ki hari ini ingin bertanya yang betul-betul kepada para mufti, Kementerian Kesihatan ataupun Menteri Agama ataupun ulama-ulama. Okey. Ni saya nak tanya betul-betul ni. Tahu tak diorang membuat vaksin ni pakai apa benda antaranya? Saya nak tahu, nak tanya tuan. Nak tanya Datuk. Saya lagi tak tahu. Okey. Antaranya menggunakan anggota manusia. Menggunakan anggota baby. Ni betul-betul ni. Menggunakan anggota baby. Dulu kita pun tak setuju.
Tapi dia kata darurat. Okey lah. Tapi dah sekarang ni dah tahu ini merupakan scam paling besar. Scam paling besar pasal penipuan ni. Ya Allah, ya Rabbi. Macam mana orang kita boleh kata orang bodoh tak masuk akal. Tapi mungkin sebab kita ni biasa ditipu, jadi kita seronok kena tipu. Contohnya, tahu tak pergi ke bulan tu tipu? Datuk tahu tak? Tak tahu. Tipu. Tipu Ya Allah, dah terkeluar dalam dunia, dah keluar. Tipu. 911 yang dia 5,000 orang mati dalam pun tipu juga. Y2K pun tipu. Cuba bayangkan berapa saya ingat berapa bilion kerajaan Malaysia belanja pasal takut tahun 1999 masuk tahun 2000 komputer jadi gila. Jadi semua jadi kapal terbang jadi gila, jadi macam mana? Jadi jadi macam mana dia orang tipu? Okey. Scam ni, ya Allah, bilion-bilion. Lepas tu Saddam Hussein pun kena scam juga. Mas nak buat bunuh terus. Dan mati pada dia tak ada apa. Dan cuba bayangkan bukan Saddam saja. Gaddafi, Raja Raja Saudi dulu siapa nama tak ingatlah. Tapi yang bunuh anak dia bunuh. Ingat tak? Ingat maksudnya. Jadi semua itu dirancang. Tapi dia kata macam ni lah pula. Tak usah ambil hati lah. Presiden kita pun kita bunuh. Jadi begitulah akan jadi. Dan Presiden Iran. Jadi tu yang aku cakap tadi. Kadang-kadang kerajaan kita pun tak berani juga. Kau tak ikut cakap aku. Apa susah? Dan Lady Diana pun kita bunuh. Semua kita bunuh. So jadi kerajaan pun kadang-kadang tidak ada upaya. Kita pun kena faham juga. Tapi kita nak kerajaan apa ni kata orang, biar bersama rakyat, ikut janji, tunai janji. Yang penting tu kena tunai janji. Pasal rakyat ni dah lah pilih. Rakyat ni sebenarnya Datuk, 5 tahun sekali perbaharui penipuan. Pasal yang menipu ni pun wakil-wakil rakyat ni juga. Dia kisah apa benda. Jadi kita nak benda ini tangani dengan baik. Pasal rakyat susah. Sekarang ni rakyat terlalu susah. Yang bunuh diri pun banyak. Tak kurang. Yang depression pun banyak. Alung pun meningkat Alung pun memang. Habis Alung nak pinjam kat mana? Kadang-kadang Baitul Mal pun tak masuk akal juga. Baitul Mal pinjaman, Baitul Mal punya duit. Ini nak tengok apa dia kaedah dia supaya dapat membantu. Ya. Jadi kita nak kan, cuba tuan bayang. RM100 boleh pinjam dengan Along ke? Tak boleh lah. Ada. Bayarlah RM7,000-8,000 lepas tu. RM1 pun ada tu. Ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah. 200 pun ada, 300 pun ada. Yang banyaknya yang cerita lah. Dah yang kecil-kecil ni pun ada. Dah tak ada tempat lain. Tapi bayar sampai lah. Tak. Nak minta kat siapa? Betul juga. Awak nak makan. Duit tak ada, elektrik nak. Jadi terpaksa lah. Jadi inilah rakyat lalui. Tapi kita yakin boleh diatasi kalau kita nak. Kita boleh bagi formula dah cukup. Kita ada cukup formula. Boleh atasi. Tapi tidak diatasi. Kerana kadang-kadang wakil rakyat ni bila dia dah menang, dia pun tak ingat. Dia ingat 5 tahun. Ingatan itu lapse every 5 years. Baru dia tahu, ni nak kena tolong, nak kena turun padang balik ni. Betul. Lupa pula 5 tahun lagi. Jadi kesianlah kita. Tapi apa pun, ada yang kita paling risau sekarang adalah Akta 342. Pasal dia boleh menjadikan yalah macam kita ni nak buat apa dah, orang ada kuasa, ada pangkat, ada ini, boleh tangkap, boleh nak buat apa. Rakyat akhirnya rakyat mungkin memberontak. Adakah yang itu kita nak? Maknanya kita kena balance, belajar balance lah. Jadi Tok Ki rasa kita menghadapi cukup banyak cabaran.
Tapi satu untuk kita semua penonton nak bawa balik, ada satu. Datuk biasa dengar transhuman tak? Tak, jangan dengar. Tak pernah dengar. Okey. Pada tahun 2017, Raja Nazrin dalam ucapan khas dia telah memberi amaran kepada transhuman ini. Transhuman ni, dia kalau nak ikut cucuk pun, dia ada rupanya lebih kurang dalam perancangan dia orang 500 cucukan untuk vaksin ini. Kalau 500 cucukan, tak tahu nak jadi apalah. Tapi itulah dalam kita punya dasar kita dah terima. Di bawah dasar 4IR ni, generasi ini punya dasar kerjaan, antara yang paling kita takut adalah dasar transhuman. Maknanya Datuk, dia tangkap Datuk, dia boleh cucuk, dia bawa chip sampai Datuk jadi transhuman. Masya-Allah. Dah ini memang, ini dah memang ada dalam tu dah ada ni. Kita tinggal kat Datuk bila sekarang tengok. Saya boleh baca lah. Boleh baca, tengok macam mana rupa transhuman. Ni bukan cerita main-main ni. Nak jadi apa ni, nak ditambah macam-macam disebabkan nak menjadikan lebih berkesan. Revolusi identiti. Bukan setakat identiti, everything. Saya ingat ada riset untuk negara saja. Tak. Negara, tapi Tak. ni riset People sama. people bersama. Jadi ni dasar 4IR ni memang jelas lah. Jadi kita pun dah bawa perkara ini ke Suhakam. Dan bawa juga perkara ini pada mahkamah. Sampai mahkamah pun terkejut, macam mana ni? Tapi kadang-kadang kita pelik bila kita bawa ni kepada orang-orang penting. Dia orang pun tak tahu. Jadi cuba bayangkan, dasar-dasar yang begitu penting ni tidak diwar-warkan. Tangani dengan baik. Tidak diterangkan dengan baik. Lawyer-lawyer pun macam setengah tahu, tak tahu. Jadi mana arah tuju kita? Anak berapa orang? Ada 5 lah. Yang satu ke yang 2? Yang nombor 2, nombor 1. Macam takut. Habis dia. Okey. Jadi cuba bayangkan anak-anak kita. Maknanya dia dikontrol. Dan kita punya vaksin itu merupakan operating system. Satu hari dia tekan, okey, pergi lompat. Boleh lompat je. Macam remote ya. Tak, memang. Dan itulah dianya yang cukup merisaukan kita tu. Cukup risau. Kemana arah tuju kita? Baik, terima kasih Tok Ki. Panjang lebar kita ni, cuma itulah kita harap kerajaan yang ada ni akan dapat menunaikan janji yang sepatutnya. Jangan terlalu duk fikir soal apa, nak cari duit buat pelik nombor je Tok Ki. Ada sampai menteri pun dibagi macam-macam gelaran. Menteri nombor pelik sebelum ni tak pernah berlaku pun. Ya, ada pelik Madani apa benda macam-macam. Mahal ke? 8481. Mahal ke? 26,000. Bukan. Pelik yang biasa sebenarnya. Supaya Tok Ki lah tak. Tapi pada saya tak mahal sangat pelik yang biasa. Madani. Tapi Madani 8481 jadi mahal. 26,666. Wah. Orang yang menang tu kan. Jadi mungkin orang kesukaan orang ni macam-macam. Tak kisahlah, suka hati dia lah tu. Apa tak refund nombor tu kita tak tahu Tok Ki ya. Ya. Kadang pasal Tok Ki lebih kepada pengguna. Kadang-kadang kita semak sesekali je lah. Iyalah. Apapun kita mengharapkan apa yang dilakukan oleh kerajaan ni akan membolehkan rakyat sejahtera sentiasa. Ya. Saya kagum dengan Tok Ki kerana research yang Tok Ki buat ni sampai tak tercapai oleh akal saya juga. Bukan pasal tak jumpa. Tapi pasal kita mencari. Bila mencari tu kita jumpa lah. Itu satu perjuangan yang baik. Ini kita orang kata mewawarkan kepada rakyat kan. Penting benda ni. Ya, pasal kita buat ni, kalau benda ni baik, dia balik pada kita. Kita yakin dengan janji Allah. Itu tak ada masalah. Kita janji. Dia Tok Ki, orang baik ni Tok Ki. Orang baik jarang mengaku jahat. Kita tak pernah jumpa tau. Orang yang baik dia takkan mengaku dia jahat. Tapi orang yang jahat ni dia seronok melakukan. Mengaku pun. Mengaku dan melakukan. Tapi kadang-kadang betul-betul. Saya demi Allah tak ada. Rupanya dia lah culprit nombor 1.
Itu pun aja lah. Terima kasih Tok Ki. Kita sampai ke Sama-sama. hujung. InsyaAllah kita buat siri yang kedua nanti kita bincang tentang perkara-perkara yang mengganggu gugat Ya, kedudukan bangsa kita. mungkin antaranya kita nak cerita pasal scam yang Scam. Allah, Saya ingat masuk akal dahsyat sangat-sangat. kita bercakap kita fokus pada scam, Ya. kan? Mungkin kita boleh selit-selit juga benda lain, tapi Ya. fokus utama pada scam. Saya rasa ini cukup bahaya, macam-macam cara. Ya Allah. Ya, saya tahu PPIM banyak strategi untuk sekurang-kurangnya mengekang benda ni, dan pihak kerajaan pun kena ambil serius. Tapi sikit lah, ini Boleh, pesan boleh. juga. Boleh. Kalau terima kad jemputan, Jemputan kahwin. kahwin, atau apa-apa jemputan melalui telefon, jangan klik. Jangan klik. Memang kena lah. Memang kena. Bila kita klik, kita serah segala telefon tu pada dia. Dia monitor habis. Dia ambil. Habis, dia ambil. Jadi itu yang Yang antara. satu lagi yang ada saman untuk kita barcode kita ambil, itu pun dia orang kata ada. Ya Allah, terlalu banyak. Terlalu banyak. Saya ingat gini Tok Ki, kita set masa yang lain. Ya, insya-Allah. Kita bincang tentang scam ni. Ya. Saya rasa scam ni semakin menjadi-jadi, dan kita harap rakyat jangan terperangkap lah dengan perkara-perkara ni. Banyak duit yang hilang. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Dan terlalu senang. Mungkin Tok Ki boleh bagi dia punya data lepas ni, kita tengok. InsyaAllah. Dia ni kadang-kadang baru ni yang terkini. Hari ni orang kena scam, salah seorangnya kena 74,000. 2 hari lepas tu yang kita tahulah yang mengadu 200,000 lebih. Masya-Allah. Lepas tu lusa pula 50,000 pula. Dan ini disebabkan kelemahan bank juga. Cuba bayangkan, bank dah tulis okey, duit dalam akaun dah masuk. Esok tak ada. Ke mana pergi kan? Jadi banyak sangat. Tak apa, kita bincang satu hari, insya-Allah. Baik, terima kasih Tok Ki. Sama-sama. Terus berbakti pada rakyat dan masyarakat. Pengguna ni kita perlu bela, dan apa yang disebutkan tadi adalah bagaimana kita nak memastikan rakyat kita terus terbela, dan senjata utama bukan lagi soal kudrat, tetapi soal pemikiran dan juga soal prinsip yang ada pada kita. Bagaimana kita nak memulihkan keadaan. Terima kasih Tok Ki. Sama-sama. InsyaAllah kita jumpa di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.